Assalamualaikum warahmatullahi. Hari ni aku nak kongsi sedikit tips apabila kita nak membuat laporan polis, okey? Pertama sekali, sekiranya korang terlibat dalam apa-apa transaksi jenayah, sekiranya korang menyaksikan apa-apa transaksi jenayah, korang kena tahu dulu kategori diri korang. Ada sama ada korang saksi kepada fakta ataupun korang just bystander yang nampak benda tu jadi depan mata korang, okey? So sekiranya korang merupakan orang yang prihatin, korang melihat satu perkara jenayah berlaku di hadapan mata korang, walaupun fakta itu tak ada kena-mengena dengan korang, korang juga boleh membuat laporan polis, tak ada masalah. Tetapi hari ini aku nak kongsikan dengan orang yang ada kaitan dengan fakta. Contohnya dia adalah mangsa, ataupun dia ahli keluarga kepada mangsa, ataupun dia adalah orang yang terikat dengan fakta sebagai orang yang memerhati, orang yang dekat dengan perkara itu terjadi, okey? So untuk orang macam ini, kita apabila kita nak pergi buat report ni kan, kita tak perlu nak karang ayat kita apabila kita sampai dekat balai. Maknanya bila kat balai dan depan front counter, barulah kata hege-hege nak fikir apa kau nak cakap dalam report tu. Sebab apa, kadang-kadang dalam keadaan itu korang tengah nervous, korang tengah penat, korang tengah segabut kan, korang tak terkeluar apa yang korang nak cakap. Especially kalau korang adalah mangsa ataupun family kepada mangsa, mungkin korang tak boleh nak keutarakan apa yang korang nak cakap tu secara spesifik, dengan cara yang betul, dengan cara yang tersusun. So nasihat aku, sebelum kau pergi balai, aku minta untuk kau sediakan dulu laporan polis tu dalam bentuk words ataupun dalam bentuk karangan dalam WhatsApp, okey? Sebab apa? Sebab bila kau ada masa yang sesuai untuk kau buat laporan kau, untuk kau karang laporan kau akan lebih inklusif, akan lebih detail dan akan lebih menggambar dan mencerminkan situasi yang kau hadapi ketika itu. Kadang-kadang bila laporan polis kau tak begitu baik, polis tak boleh nak tahu apa yang kau nak cakap. So bila polis tak boleh nak pinpoint apa benda sebenarnya terjadi, kemungkinan siasatan tu akan mengambil masa. Tetapi sekiranya laporan polis kau tu clear, very detail and ceritakan semua benda yang patut diceritakan, dia akan membantu pegawai penyiasat menyiasat kes tu dengan lebih teliti, okey? So kepada korang, satu lagi tips adalah di hujung, okey, di hujung report tu ada dua benda kau kena buat, okey? Sekiranya ini adalah makluman awam saja, kau tak mengharapkan apa-apa tindakan jenayah daripada pihak polis, kau boleh tulis kat hujung report tu bahawasanya report ini dilakukan untuk melindungi diri saya dan untuk melindungi orang-orang yang terlibat dalam fakta ini. Itu pun boleh digunakan, okey? Sekiranya kau ingin menjalankan siasatan, kau inginkan keadilan, okey, kau inginkan sesuatu perkara dilakukan oleh pihak polis, di hujung report tu kau kena tulis, saya mohon ada tindakan undang-undang yang spesifik diambil ke atas si pelaku dan supaya keadilan dapat diberikan kepada saya sebagai mangsa. So aku harap benda dapat membantu korang. Jangan keliru, jangan pressure bila korang nak buat report polis. Kalau korang ada sedikit bajet, maybe kau boleh upah peguam untuk ajar korang, untuk guide korang tentang macam mana nak buat report polis, dan untuk teman korang untuk pergi ke balai untuk menjawab soalan-soalan yang bakal ditanya oleh pegawai penyiasat sekiranya kau adalah mangsa, okey? Bye bye.